Anda sedang menonton Mad Great TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu ingin saya ingatkan para hadirin sekalian diminta untuk anda tetapkan telefon bimbit anda dalam keadaan mod senyap supaya tidak mengganggu acara kita hingga ke penghujungnya. Terima kasih. Izinkan saya untuk mulakan acara kita pada hari ini dengan serangkap pantun. Sekuntum bunga sakura di gurun Sahara, mentari merah di ufuk timur. Selamat datang, saudari dan saudara. Mari bersama menyusuri petang yang makmur. Baru pantun dah tepuk. Baiklah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Amy Nurtini, selaku pengacara majlis anda pada hari yang cukup bermakna ini. Yang berusaha, Encik Muhammad Aifa Muhammad Zain, Program Manager kumpulan My Creative Ventures. Yang berbahagia, Encik Johan Kruf, Elias Muhammad Johari bin Mat Nordin, Timbalan, Ketua Pengarah Operasi Istana Budaya. Puan Hanida binti Muhammad Yusof, Pengarah Produksi Istana Budaya. Encik Eric Lee Yin Fah, Penolong Konduktor Orkestra Simfoni Kebangsaan OSK. Oh, banyak peminat. Encik Keon Omar, Penerbit Eksekutif Magnum Opus M. Nasir Dekad Kelima. Encik Ismail Sharif, Pencetus idea asal Magnum Opus M. Nasir Dekad Kelima. Encik Shah Bromo, Pengarah Konsert dan Artistik Magnum Opus M. Nasir Dekad Kelima. Tidak dilupakan para tetamu kehormat, rakan-rakan media serta para tetamu yang kami hormati sekalian. Selamat datang ke sidang media Magnum Opus M. Nasir Dekad Kelima. Terima kasih sekali lagi kerana bersama-sama kami pada hari ini untuk menyaksikan satu lagi perjalanan sebuah karya, sebuah pemikiran dan sebuah legasi yang telah mewarnai industri muzik serta budaya Malaysia selama lebih 4 dekad. Dan sukacita saya maklumkan bahawa sidang media ini juga turut dibawakan secara live di space Facebook Istana Budaya. Jadi kepada penonton-penonton di rumah maupun di berana juga anda berada, teruskan bersama kami sehingga ke penghujung acara kita pada hari ini sebab ada info-info menarik yang perlu anda ketahui. Baiklah, seterusnya sebelum kita meneruskan acara, marilah kita sama-sama menadahkan tangan, mengaminkan doa yang bakal dipimpin oleh Encik Jifri Zain. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
Segala pujian hanya layak untuk-Mu ya Allah. Dengan penuh kehambaan kami merafakkan kesyukuran atas kurniaan rahmat dan inayah-Mu dapat kami mengadakan majlis sidang media Magnum Opus 5 M. Nasir dekad kelima pada hari ini. Semoga majlis ini sentiasa berada di bawah lembayung rahmat-Mu. Allahumma ya arhamar rahimin, kami bersyukur yang tidak terhingga atas limpah kurnia-Mu dan memohon keberkatan yang berterusan dalam setiap perancangan dan perjalanan persembahan ini. Kami memohon agar persembahan ini dapat mencapai objektif yang diinginkan selaras dengan usaha memartabatkan seni dan budaya. Ya Mudabbiral Amri wa ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon restu dan kasih sayang-Mu yang berkekalan dalam kami menjalankan tugas dan kewajipan yang diamanahkan. Jadikanlah kami golongan yang produktif dan berkualiti, golongan yang berjaya melaksanakan tugas dengan sempurna dan berkesan. Jauhilah kami dari sifat lalai mengingati-Mu, sentiasa bersyukur atas apa jua keadaan dan hindari kami dari sebarang musibah dan wabak penyakit. Kurniakanlah kepada kami semangat juang dalam memartabatkan seni dan budaya agar dengannya dapat menjadikan negara kami maju, unggul, disegani, bertaraf dunia dan mendapat keredaan-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Encik Jifri Zain atas bacaan doa beliau sebentar tadi. Para hadirin sekalian, hari ini bukan sekadar tentang sebuah konsert. Hari ini adalah tentang sebuah perjalanan yang akan diteruskan. Magnum Opus bukan sekadar sebuah persembahan. Ia adalah sebuah perjalanan untuk menyelami karya, pemikiran, cerita dan jiwa seorang maestro, Datuk Dr. M. Nasir. Perjalanan Magnum Opus sebelum ini telah membuka ruang untuk kita melihat kembali perjalanan seni dan muzik Datuk Dr. M. Nasir dari sudut yang lebih dekat dan lebih mendalam. Pada 16 Disember 2017 di Matik Kuala Lumpur, kita menyaksikan Magnum Opus 40 tahun Siri 1 Kembara ke Solo. Siri pertama ini diisi oleh bual bicara oleh Dr. Anwar Harun dan Sir Rashid. Diikuti persembahan ringkas tapi bermakna 5 buah lagu. Kemudian pada 20 April 2019, di Auditorium DBKL Kuala Lumpur, perjalanan itu diteruskan melalui Magnum Opus 40 tahun Siri 2, Search, Wings dan Rock and Roll. Di siri kedua pula, bual bicara Datuk Dr. M. Nasir bersama Datuk Aziz Bakar, Datuk Awi, Nasir Daud, Nasir Jani dan Allahyarham Bob Lokman menyingkap penghasilan album Search dan Wings. Di siri itu, Datuk Dr. M. Nasir menyampaikan 10 buah lagu ciptaannya untuk 2 kumpulan tersebut. Dan hari ini, perjalanan Magnum Opus diteruskan. Bukan untuk mengulangi apa yang telah berlalu, tetapi untuk melihat apa yang masih belum selesai diceritakan. Dan bagi untuk meneruskan acara kita yang seterusnya, saya ingin menjemput VVIP kita untuk tampil mengambil tempat duduk di hadapan yang telah pun disediakan. Oleh itu dijemput daripada kumpulan My Creative Ventures, Encik Muhammad Aifa Muhammad Zain untuk tampil ke hadapan. Dipersilakan, berikan tepukan gemuruh untuk beliau.
Diikuti dengan saudara Kion Omar. Dan untuk menemani mereka berdua, dengan suka hatinya ingin saya menjemput saudara Shah Bromo selaku pengarah konsert dan artistik Magnum Opus M. Nasir dekad kelima. Hadirin sekalian, kini tibalah masanya untuk kita mendengar ucapan daripada individu-individu penting yang menjadi nadi penggerak di sebalik perjalanan Magnum Opus M. Nasir dekad kelima. Kita mulakan dengan sesi ucapan dengan menjemput saudara Muhammad Aifa Muhammad Zain untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Kami di pihak My Creative Venture sangat berbesar hatilah kerana menjadi sebahagian daripada penyokong yang menyokong Magnum Opus ni, ya. Dan kami berharap agar projek ini akan dijayakan pada 5 Disember nanti, 5 Disember 2026 ini. Jadi itu saya rasa itu saja daripada kami. Kami ucapkan sekali lagi semoga berjaya dan selamat maju jaya. Terima kasih diucapkan atas ucapan sebentar tadi. Setiap perjalanan besar pastinya mempunyai insan-insan yang bekerja di belakang tabir memastikan setiap langkah berjalan seperti yang dirancang. Untuk itu, dengan segala hormatnya, majlis menjemput saudara Kion Omar, penerbit eksekutif Magnum Opus M. Nasir dekad kelima untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Assalamualaikum. Sekejap MT boleh ganggu sekejap. Sepatutnya ada Cik Ismail ada sini kan? Kan tak boleh jemput dia? Boleh. Cik Ismail. Ke depan. Ini orang yang pencetus idea. Sorry, tadi ada kesilapan teknikal, tak tahulah. Tak apa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya dah prepare tag juga. Boleh Cik Hafal ke cakap sekejap kan? Okeylah, secara personal saya ingin mengucapkan terima kasih alhamdulillah kepada wakil kumpulan My Creative Cik Hafal. Kirim salam saya pada Cik Zainal Hakim, pada CEO dia. Tanpa My Creative Menopause dekad kelima ni bukan kata tak ada lah. Menjadi semangat untuk kami untuk membuat satu benda yang lebih besar lagi, ya. Kami diberi dana kandungan kreatif, dana persembahan, ya. Jadi dan idea yang kami hantar ni adalah idea daripada Cik Ismail. Nanti dia akan ceritakan jugalah ke apa semua. Dibawakan luncai emas sebab yang Menopause 1 dan 2 ni kami contribute sedikit-sedikit saja, tapi yang besar yang kali ketiga ni saya ingin bawa benda ni lebih besar lagi. Jadi Istana Budaya tu memang jadi pilihan kami lah. Okey, juga kepada Encik Johan Kraft, alias Muhammad Johari Nordin, thank you very much. Sangat very supportive, ya. Bila saya ingat waktu saya beritahu jumpa Puan Hanida, yang cakap tak, Menopause, saya cerita saya tak nak sebut tokoh. Saya cakap saya nak mengangkat seorang tokoh. Dia paksa juga cakap. Waktu tu kita ingat nak booking date aja. Rupa dia Istana Budaya ni sekarang ni dia kena hantar proposal. Kalau dia okey baru dia terima. Bukan tenang-tenang booking date sebab tempat macam biasa tidak. Bila saya sebut actually Dato' M. Nasir, dia pun melompat. Dan terus dia kata insya-Allah boleh jadi rakan strategik yang mana telah disempurnakan dengan Cik Johan kan. Apa semua tu. Lepas tu supporting yang satu lagi orang penting bagi kami selalu ingat adalah
Tadi MC lupa nak ingatkan sahabat M. Nasir ya. Inilah hardcore M. Nasir ya. Terima kasih, ada ramai lagi ya. Berapa orang datang kelas sahabat? Dia asal dia nama Kelab Sahabat. Kita lancarkan di Matic 1995 sebelum konsert Aka. Lepas tu dah berjalan-jalan tu ada ahli komen lah macam masuk kelab ni macam kelab-kelab dia tahu suka, dia minat M. Nasir tapi jadi kita tukar jadi SMN, Sahabat M. Nasir. So sahabat, that's why you tengok ada logo dia sekali kat sini. Okey, ini secara ni saya boleh umumkanlah bagi pihak Loncai Mas juga. Loncai Mas secara rasminya akan terbitkan konsert Magnum Opus M. Nasir dekad kelima pada tarikh 5 Disember 2026 bersamaan hari Sabtu, dan venue-nya di Panggung Sari Istana Budaya. Ya, dibuat 1 hari saja. Ya. Jadi nanti saya akan sebut juga sikitlah pasal tiket ke apa ke. Konsert ini bukan sekadar hiburan, sebaliknya sebuah apresiasi budaya dan karya tertinggi. Maksud dia seolah macam karya agung juga, sebab Magnum Opus maksud dia karya agung bagi meraihkan perjalanan 5 dekad serta dedikasi figura tokoh seni tersohor, tak lain tak bukan Dato' M. Nasir. Dato' M. Nasir bukan setakat penghibur, malah nadi komposer dan penerbit lebih 2,000 karya lagu yang telah membentuk identiti muzik Melayu moden merentasi generasi. Dia bukan satu generasi saja yang minat dia, generasi muda pun banyak tahu lagu, cuma dia tak tahu M. Nasir yang buat lagu tu pada artis lain. So objektif program yang kita buat ni adalah meraihkan legasi karya-karya Dato' M. Nasir sepanjang 5 dekad, mengangkat karya-karya M. Nasir kepada generasi muda dan menjadi sebahagian sejarah negara masa depan. Pada 5 Julai yang lalu kami telah melancarkan podcast. Ya, podcast Magnum Opus M. Nasir yang diarahkan diri oleh saudara Syah Bromo. Tujuan podcast ni adalah lebih nak tadi kita tengok yang Magnum Opus 1, 2 tu ada bual bicara kan. Lepas bual bicara tu, jadi kita ni lebih mau capaian yang lebih luas lagi. Jadi satu dunia boleh melihat kisah-kisah setiap episod. Kita berharap dapat membuat podcast ni sampai ke hari konsert. Kita akan jemput ramai lagi orang-orang yang pernah terlibat dengan Dato' M. Nasir dalam pelbagai jenis orang. Sama ada dia komposer juga, ataupun penyanyi, ataupun pelakon, atau orang biasa pun kita akan invite juga. Pelbagai lah ya. Yang boleh menceritakan kepada podcast tu sesuatu benda yang ramai yang tidak ketahui. Okey. Dalam persembahan ni Dato' M. Nasir akan diiringi, special dia, Dato' M. Nasir akan diiringi oleh ni penting, Orkestra Simfoni Kebangsaan. Orkestra. Terima kasih Mr. Eric. Sebanyak 30 lagu. Dan pengarah muzik tadi faham kan belum sampai lagi pengarah muzik kita ni saudara Muhammad Rafi Syafi'i, atau dipanggil Rafi Suhu. Rafi yang sudah, saya rasa dah 30 tahun dia terlibat sepanjang konsert M. Nasir pun dia antara gitaris lah ya. Dan untuk projek Magnum Opus ni dia ditugaskan untuk menjadi pengarah muzik director. I think the conductor is you, Eric. Saudara Eric akan jadi konduktor pada malam tersebut lah. Okey, berkonsepkan surrealisme dengan satu watak saudagar mimpi menjadi latar cerita konsert ini. Dan pengarah konsert dan artistik ni kita ditanggungjawabkan kepada Syah Bromo sebelah saya. Nanti dia akan elaborate lah nanti saya nak elaboratekan konsep-konsep tu. Dan juga saya secara terbuka hari ini mengharapkan sambutan lah sambutan daripada peminat. This is satu konsert 1 malam yang jadi
cepat-cepatlah booking tiket ke apa semua. Nanti pihak MC akan MC announcekan akan tiket beritahu. apa semua tu. Itu sajalah setakat ni. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Kion Omar atas ucapan beliau sebentar tadi. Seterusnya, kita ingin menjemput saudara Ismail Sharif selaku pencetus idea asal Magnum Opus untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Halo. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya rasa tadi jelaskan ni dalam visual tadi yang dipancarkan. Lebih kurang dalam 10 tahun lepas, sewaktu meletusnya social media yang amat perang social media bermula lebih kurang dalam 10 tahun lepas. So saya dapati banyak legend-legend artis di seluruh dunia ni dia mula untuk propagate maksud dia menghebahkan, menggemburkan apakah yang dilakukan selama hari inilah sejak 20-30 tahun yang lepas. Jadi saya berpendapat bahawa Dato' M. Nasir ni masa tu pada 2016 tu kemungkinan kebanyakan generasi baru merasakan beliau sebagai seorang artis, penyanyi lah. Memang lagu dia popular tapi dia popular sebagai seorang artis. Tapi saya rasa dia sepatut deserve dia deserve untuk menerima pengamatan yang lebih tinggi lah. Pengamatan bukan penghormatan, maksud saya pengamatan. Mana dia perlu dilihat dari segi perspektif yang berbeza lah. Sumbangan dia kepada perkembangan muzik moden pada 80-an, 90-an. Jadi saya buat satu program yang saya namakan sebagai Man Opus 40 tahun M. Nasir. Masa tu 40 tahun lah. Kita kira daripada 1979. Album pertama dia untuk pencipta seni. Malah tajuk juga itu juga membuat saya berbalah dengan Datuk lah. Argue kan. Dia kata kenapa nak pakai Man Opus. Saya kata saya tak nak guna mahakarya, karya agung, karya terbaik. Pada saya istilah tersebut berbunyi macam berlagak lah, membanding. Kita start compare kita dengan orang lain. So saya tak nak macam tu. Saya nak cerita pasal apakah karya-karya penting Dato' M. Nasir, essential works. So the right word adalah Magnum Opus. Walaupun kita guna perkataan bahasa Latin, tapi tak ada masalah pada saya. Bahasa Latin tu bahasa universal. Jadi kita Magnum Opus 40 tahun M. Nasir. Jadi saya buat paperwork tu, saya serah pada sahabat M. Nasir untuk buat program pertama tu di Matic yang tadi pancarkan tadi. Dan setelah 2 tahun selepas tu kita buat di Matic tu dalam 200 orang je dia punya crowd. So dalam 2 tahun selepas itu kita buat di DBKL dalam lebih kurang 600 orang crowd. Yang itu saya buat dengan kerjasama Datuk sendiri dengan Datin. Dan selepas tu kita nak buat yang ketiga, tetapi datang PKP semua. Sehinggalah tahun lepas pihak Luncai Emas yang berhajat mengurang langkah untuk buat yang ketiga dan berbincang dengan saya, meminta untuk saya sejak kemukakanlah apa yang dah dibuat tu. So jadi paperwork tu bukan sekadar paperwork, tetapi dia adalah paperwork yang telah mengandungi bukti 2 program yang telah dibuat lah. Jadi dia bukan sekadar kata-kata, tetapi adalah benda yang telah dibuat. Jadi kita buat yang ketiga. Jadi saya harap conclusion dia, saya harap bahawa ini adalah satu retrospektif terhadap sumbangan Dato' M. Nasir kepada muzik moden Malaysia, Melayu terutamanya. Dan dia bukanlah satu pengakhiran, bukan finale, tetapi dia adalah satu permulaan kepada kita terhadap sikap kita untuk lebih menghargai tokoh seni sebut ketika dia masih hidup. Yang selalu disebutlah oleh orang lah macam tu kan. Jadi saya harap benda ni ada satu permulaan dan semoga dia mendapat sambutan, bukan saya sambutan, tetapi dapat difahami oleh masyarakat lah dan pendengar muzik di mana bagaimana karya-karya beliau telah memberi inspirasi kepada ramai orang, banyak beberapa generasi, pengamal muzik, penggiat muzik dan juga pemuzik sendirilah. Okey, saya itu je lah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Encik Ismail Sharif atas ucapan beliau sebentar tadi. Seterusnya kita akan mendengar
daripada individu yang menterjemahkan visi magnum opus M. Nasir dekad kelima daripada sebuah gagasan menjadi sebuah pengalaman yang bakal kita saksikan di pentas. Dengan segala hormatnya dipersilakan Saudara Shah Bromo, pengarah konsert dan artistik magnum opus M. Nasir dekad kelima. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya tak pandai bercakap sangat atau panjang sangat, tapi saya rasa yang saya nak pertengahkan simple je adalah apa yang ada dalam fikiran M. Nasir. Gambaran dia. Lirik dia kita dah tahu, tapi gambaran yang akan kita dekat pada dia. So, salah satu subjek dia adalah surrealism tu tidaklah heavy, tapi saya rasa saya nak pertengahkan sedikit seni tu tentangnya ada action dalam lagu-lagu M. Nasir. Dan daripada itu saya tidak ada apa-apa nak kata. Bagi saya benda ni akan terbukti bila for the show je nanti. Kan itu yang saya boleh cakapkan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Shah Bromo. Nak tahu kena datang konsert, betul? Lu turun sini. Syah Bromo, lu Turun banyak sini, turun sortir. sini. Tadi lu cakap, lu tak pandai cakap kan? Lu cakap banyak lah. Barang kasih keluar. Kalau barang kasih keluar, baru kita boleh dengar. Banyak cakap. Bisnes ni kena pandai. Kena pandai buat bisnes. Kena serius. Buat betul-betul. Pasang strategi. Buat apa yang patut. Saya bukan Batman. Bukan juga ahli penyelamat. Saya saudagar mimpi. Menjual mimpi-mimpi, impian dan harapan. Saya tak ada office. Kalau nak jumpa saya waktu malam, jumpa di persimpangan. Saya ada kat situ. Dalam bisnes saya jumpa ramai orang yang saya bangkit, saya naikkan sampai jadi kaya raya. Ada yang millionaire memang bersepah. Semua atas nasihat saya. Saudagar mimpi. Apakah pilihan mimpi kamu? Semua dalam kantongku. Aku akan nyatakan mimpi dan impian kamu. Anda mau dunia? Serahkan jiwa kamu. Adakah itu pilihan yang kamu mau? Saya nak buat pengakuan. I like to make a confession. Ya betul, saya banyak naikkan orang sampai kaya raya dengan tipu helahku. Bila diorang dah kaya, kebanyakan lupa diri. Tak ada kemanusiaan, kejam. Lupa diorang start dari bawah. Tapi itulah tugasku. Menghasut. Tapi ada satu mamat ni. Susah sangat aku nak hasut dia. Dari nama dia Muhammad MN sampai ke Datuk M. Nasir, sampai ke sudah aku tak dapat menghasut dia. Susah sangat, kuat sangat jati diri dia. Sampai aku terhasut bila dengar lagu-lagunya. Aku jatuh cinta dengan lagu-lagunya. Jadi di sini, pada hari ini, aku buat pengakuan aku dah berubah. Lagu-lagu, bait-bait lirik M. Nasir banyak membantu aku. Aku menyesal, menyesatkan orang.
menyimpangkan impian dan harapan orang. Terima kasih Datuk M. Nasir. Kerana lagu dan tulisan beliau bukan sekadar hiburan, tetapi membuka minda saya. Dan pada malam ini saya menjemput anda semua masuk ke gugusan alam Datuk M. Nasir dengan magnum opus Datuk M. Nasir. Silakan. Satu, dua, tiga, do, re, mi. Apa nak jadi? Alif, bata, ABC. Apa nak jadi? Akan terjadi. Hujan pasti berhenti. Berjalan di tanah gersang, mentari menjengkam dada, debu-debu di jalanan menjadi teman setia. Tiada lain tujuanku, hati emas yang ku cari, kisahnya di ujung dunia menyapa. Itu dia. Dan sekarang, magnum opus Datuk M. Nasir adalah perkongsian memori. Lagu karya-karya M. Nasir yang banyak menghambat hati manusia, insan-insan mulia, berhati besar dan berbudaya. Kini saya persembahkan Datuk M. Nasir. Terima kasih Datuk. Silakan ni. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, seorang legenda di mana kita membesar dengan lagu-lagu beliau, lebih daripada 2,000 karya beliau. Beri tepukan yang gemuruh sekali lagi. Kadang-kadang sesuatu yang besar bermula dengan sebuah idea. Kemudian ia berkembang menjadi sebuah cerita, sebuah perjalanan dan akhirnya menjadi sesuatu yang boleh kita saksikan bersama. Begitu juga dengan magnum opus. Bermula sebagai sebuah idea, hari ini kembali untuk meneruskan perjalanan ke sebuah pentas yang istimewa. Hadirin sekalian, kini tibalah masa yang dinantikan. Dengan sukacitanya, kami ingin mengumumkan secara rasmi kembalinya magnum opus M. Nasir dekad ke-5 untuk edisi ketiga di Istana Budaya. Dan untuk makluman semua, magnum opus M. Nasir dekad ke-5 akan dipentaskan di Istana Budaya Kuala Lumpur pada 5 Disember 2026 jam 8.30 malam. Jadi jangan lepaskan peluang ya anda untuk saksikan sendiri. Dan tarikh rasmi pembukaan jualan tiket adalah pada Jumaat ini 21 Ogos 2026 pada jam 3 petang di laman sesawang iLasso Tickets ataupun www.ilasotickets.com. Kepada yang sedang menonton secara live di Facebook Istana Budaya, jangan lepaskan peluang. Harga tiket bermula pada harga RM288 sehingga RM1,588. Dan untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut lagi, boleh ikuti saluran rasmi sosial media Magnum Opus M. Nasir dekad ke-5 dan Luncai Emas. Dan kini saya yakin rakan-rakan media kita dah tak sabar dah nak tahu lebih lanjut lagi tentang Magnum Opus M. Nasir dekad ke-5 ini. Jadi, kita buka ruang kepada rakan-rakan media untuk sesi soal jawab, dan kepada rakan-rakan media yang ingin mengajukan soalan,
Boleh angkat tangan dan memperkenalkan nama serta organisasi masing-masing sebelum mengemukakan soalan untuk VVIP kita di hadapan. Jadi siapa yang ingin mulakan dahulu sesi soal jawab kita, sekiranya anda soalan boleh angkat tangan. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kita akan ada juga sesi one on one, tapi lebih afdal lah orang kata kan. Untuk tanya dekat sini senang sebab mungkin penonton di rumah juga ingin tahu. Mungkin mereka nak tanya, tak boleh, tak ada dekat sini kan. Jadi anda boleh wakilkan penonton kita secara live. Assalamualaikum. Saya Amirul dari Astro Gempa. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada Datuk M. Nasir atas penganjuran Magnum Opus M. Nasir dekad kelima ni. Soalan saya tertarik dengan poster di belakang itu. Kalau kita tengok ada macam fairy tale sikit kan. Mungkin boleh ceritakan idea dan signifikan poster Magnum Opus dekad kelima M. Nasir. Terima kasih. Baik. Okay. Soalan kepada Datuk M. Nasir sendiri. Saya ingat sebelum saya kata-kata dengan lanjut, saya nak terima kasih kepada Pak Asnol tadi yang telah membuat persembahan Saudagar Mimpi yang tak tahulah faham ke tidak. Okey. Poster tu dihasilkan oleh Cik Bromo. Jadi saya ingat biarlah dia lah yang terangkan cerita poster tu. Bromo. Okay, for poster tu dia antara mimpi dan reality saja saya nak tunjukkan. So macam mana kita mergekan the whole idea tu dengan warna dia. And saya rasa for this concept saya akan pertengahkan more pasal storytelling, penceritaan. So masih lagi dalam discussion lagi benda ni. Tapi saya sekali kalau awak nak katakan benda tu, dia ada a bit of surrealism kat situ. So mungkin benda ni ada orang tidak pernah lihat pasal surrealism ni, dan ini kalinya konsep kita cuba pertengahkan sedikit. Saya rasa itu je jawapan saya. Baiklah. Itulah dia jawapan untuk soalan sebentar tadi. Mungkin ramai yang nampak macam mungkin ada unsur-unsur magik di situ kan. Mungkin adalah rahsia yang tersirat dan tersurat. Baiklah, ada lagi rakan-rakan media yang ingin bertanyakan soalan? Dipersilakan. Saya Kelly daripada High Celebrity nak tanya kepada pihak produksi, mungkin kali ni orang kata teater perjalanan Datuk M. Nasir kan, mungkin ada sesuatu yang belum pernah di pesada seni melihat akan dipentaskan, dan adakah mungkin ada antara artis-artis lain yang akan dijemput untuk bersama di dalam persembahan ini? Okey. Terima kasih. Okey. Dia ini adalah persembahan konsert Datuk M. Nasir. Tapi akan ada kemungkinan ada beberapa artis kita panggil yang untuk especially lagu yang Datuk buat untuk perempuan, kita akan persembahkan. Mungkin kena cari penyanyi lah tu. Tapi kita fokus benda ni adalah konsert Datuk M. Nasir, dan dia mostly kita boleh cakapkan dia kalau ada artis jemputan pun insyaAllah akan ada. Saya boleh confirmkan akan ada, tapi kita belum boleh reveal lagi lah. Ada yang dalam proses rundingan juga lagi, dan ada yang dah confirm. Dia kalau dari pembahagian lagu tu, 80% Datuk M. Nasir nyanyi. Itu je. Terima kasih. Baiklah, nasib baik MC bukan penyanyi. Kalau tak MC yang tawarkan diri untuk jadi artis jemputan. Gurau-gurau. Baiklah, ada lagi soalan yang seterusnya? Adakah dia disasarikan dengan persembahan teater juga kah, atau macam mana? Ini bukan persembahan teater. Ada apa semualah. Tapi tadi sebenarnya kita dah bagi hint. Watak Saudagar Mimpi Yasnol tu akan ada dalam ni. Ya, dalam satu bentuk penceritaan. Tapi dia tetap tidak mengganggu, dia bukan satu musical yang macam teater tu. Dia is a concert. Ya, persembahan konsert.
Cuma kita suntik elemen-elemen yang akan ada benda-benda daripada dialog-dialog tu dimasukkan kisah-kisah yang link kepada Dato' M. Nasir lah. Itu konsep dia lah dia punya tu. Tapi it's just a concept dengan suntikan theatrical sikit lah dia punya tu. Boleh? Okey, terima kasih. Sekejap. Boleh? Sorry. Saya sampul sikit. Saya rasa saya termiss sebutan cerita tentang konsep tadi. Mungkin ada yang tak perasan. Konsep Menopause M. Nasir 5 dekad kelima ni sebenarnya fokus dia kepada lagu-lagu his ciptaan Dato' M. Nasir kepada orang lain. Lagu yang telah menguasai carta-carta dan sebagainya. Bukan album dia, bukan album solo dia. Saya mungkin tadi kita tak sebut tadi. Terima kasih. Baik, kita buka lagi ruang untuk tanyakan soalan. Assalamualaikum, saya Faizal dari Utusan Malaysia. Saya nak tanya, konsert ni akan dipentaskan di Istana Budaya kan? Jadi jangkaan peminat, jenis peminat macam mana yang Dato' M. Nasir jangkakan akan hadir pada konsert masa malam tu? Okay. Peminat ada yang macam mana? Saya kira semua jenis, semua tak kira lah, yang muda, yang tua, yang Gen Z, yang X, yang millennials. kalau dia sukalah, kan? Jadi kita harapkan semua golongan datanglah untuk sokong Magnum Opus ni. Sebab lagu-lagu Dato' M. Nasir semuanya boleh diterima zaman. Daripada muda, dari tengah teenager, sampailah yang dah berusia sekalipun. Baik, kita buka lagi ruang untuk satu lagi soalan terakhir. Assalamualaikum, Yusuf daripada Bazir Malaysia. Saya nak tanya satu soalan untuk penganjur. Adakah 5 dekad untuk konsert M. Nasir dan 50 tahun perjalanan Dato' M. Nasir dalam industri muzik tanah air? So nak tanya, mungkin adalah ini satu perkara yang boleh diangkat sebagai dokumentari untuk Dato' M. Nasir selama 50 tahun dalam arena muzik tanah air. Angkat sebagai apa? Angkat sebagai apa? Dokumentari. Oh, dokumentari. Satu lagi saya nak tanya pasal Datuk sendiri jugalah. So Datuk boleh tengok dari segi 50 tahun Datuk dah dalam industri muzik tanah air. So macam mana paling mencabar dalam 50 dekad Datuk dalam industri ni? Waktu mana? Waktu yang ke-30 ke 20 ke? Ya. Dia semacam dokumentari juga. Tapi dia adalah sebuah konsert yang bertujuan untuk menghiburkan orang, dan kita bagi sikit message tentang sejarah penciptaan lagu tu semua, dan message message yang lain-lain lah, message lain selain daripada sejarah, message tentang lagu tu sendiri, maksud-maksud lagu tu sendiri, itu macam-macam. Tapi kalau you nak cakap macam dokumentari, dia macam dokumentari jugalah, lebih kurang. Tapi persembahan tu adalah sebuah persembahan konsert. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan media kita atas soalan-soalan yang diajukan. Satu lagi, judul dia adalah Magnum Opus. Itu dalam bahasa Latin, yang bermaksud karya besar. Tapi bukan maksud karya saya tu besar sangat, tapi itu sebagai judul lah. Baik, sekiranya rakan-rakan media kita masih lagi mempunyai banyak soalan untuk Dato' M. Nasir, boleh tanya sebentar lagi. Kita akan ada sesi one on one juga. Okey, kita ada sesi makan-makan juga sebentar lagi. Ada satu lagi. Okey. Assalamualaikum Datuk. Saya Duan dari Harai Metro. Okey, kalau tengok sekarang ni Datuk pun banyak terlibat dengan konsert-konsert besar kan. So mungkin ada kekeliruan sikit daripada cipta Magnum Opus, jadi orang-orang akan macam agak sama juga kan, macam tu. So jadi yang ini kita memang dah tahu akan soalan ni akan akan ada, tapi yang ini dia agak fokus sikit, ya.
kita telah memilih beberapa lagu yang istimewa bagi kita rasa ia istimewa untuk dipersembahkan lagu dan kali ini saya banyak menyerahkan kepada kawan-kawan saya yang merasakan lagu-lagu itu istimewa pada diorang kan. Seperti saudara Ismail ni, saya serahkan banyak kepada dia untuk memilih lagu-lagu kerana dia telah mengikuti saya sejak awal lagi. Sejak dia belum kahwin, dah beranak, pinak, apa semua. Dan telah hampir pencen daripada kerja dia. Dan juga terlibat juga dengan kerja-kerja dalam pembikinan lagu dan rakaman apa semua. Dan mengikuti konsert-konsert saya, persembahan-persembahan saya dan aktiviti-aktiviti saya dan juga mengetuai kelab sahabat saya. Saya serahkan dia untuk dan kawan-kawan dia yang dirasa sama-sama mengikuti saya memilih lagu-lagu itu. Dan setelah dia kumpulkan lagu-lagu itu dan serahkan pada saya, dan saya terima kebanyakannya lagu yang dia syorkan untuk dimainkan di persembahan konsert ini. Jadi Mael main peranan besar lah, kerana dia juga yang initiate untuk mengadakan Magnum Opus yang pertama tu, kedua, dan dah ketiga ke apa? Ketiga. Dan ketiga dan ini. Jadi dia main peranan besar lah. Kerana saya percaya dia ni sangat mengikuti saya lah kan. Dan saya percaya dengan dia punya citarasa. Begitu juga yang lain. Dan maka Magnum Opus kali ini kami buat secara konsert. Bukan seperti dulu. Magnum Opus tu adalah satu apa dipanggil? Dia macam bual bicara. Ya, macam bual bicara gitu kan, bual bicara tentang lagu-lagu saya. Tapi ada juga persembahan, tapi kali ini kita buat konsert. Ya. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan media atas soalan-soalan yang dikemukakan. Dato' M. Nasir mungkin ada sepatah dua kata kepada penonton kita yang sedang menyaksikan secara langsung di Facebook Istana Budaya untuk ajak mereka datang dan beli tiket untuk Magnum Opus M. Nasir 5 dekad ni. Ya. Saya banyak orang yang tengok saya sekarang ni. Banyak, ramai. Yang di Bukan rumah, di tempat kerja semua tengah tengok. dari bermacam-macam sudut. Betul. Dari macam-macam sebab. Jadi ya, bagi mereka yang menonton saya, yang tengok saya, yang mungkin telah mengikuti saya sejak awal lagi, datanglah dan belilah tiket kan. Itu semestinya kan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dato' M. Nasir. Berikan tepuk gemuruh untuk Dato' M. Nasir. Siapa tak datang cukuplah rugi. Harga tiket dengan harga RM288 saja. Murah, mampu milik insyaAllah. Hadirin yang dihormati, dengan itu berakhirlah sidang media rasmi Magnum Opus M. Nasir dekad ke-5. Dan setinggi-tinggi penghargaan kami ucapkan kepada Kementerian Komunikasi dan My Creative Ventures Group atas sokongan melalui insentif yang diberikan dalam merealisasikan perjalanan Magnum Opus M. Nasir dekad ke-5 ini. Terima kasih kepada semua yang hadir, khususnya rakan-rakan media, para tetamu, rakan strategik kami, Istana Budaya, pasukan produksi dan semua yang telah menjadikan perjalanan ini satu kenyataan. Tidak lupakan penghargaan
ucapan buat berhati atas tajaan dan rekaan kostum Dato' M. Nasir dan Saudagar Mimpi hari ini. Berikan tepukan untuk Berhati. Dan Katam yang menaja pakaian panel dan juga kru. Patutlah segak-segak mereka hari ini pakai baju Katam. Dan live streaming ini juga ditaja oleh MGTV. Tidak dilupakan juga sumbangan tote bag eksklusif daripada sahabat M. Nasir SMN. Dan sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Magnum Opus M. Nasir yang akan membawa anda lebih dekat dengan kisah, pengalaman dan perjalanan seni beliau. Dan juga boleh ikuti YouTube Luncai Emas Sendirian Berhad untuk menyaksikan episod-episod podcast Magnum Opus M. Nasir yang akan datang. Fun fact, saya dulu berlakon first telemovie pun daripada Luncai Emas juga. Terima kasih Luncai Emas. Baiklah, sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, tidak lengkaplah tanpa satu sesi bergambar kan. Maka dengan itu, kita nak jemput ke semua VVIP kita untuk berdiri bagi menyempurnakan sesi gambar. Sesi bergambar, fotografi bersama barisan tetamu kehormat dan juga Dato' M. Nasir. Dipersilakan para juru gambar dan juga pihak media untuk mengambil tempat masing-masing. Sekali lagi kepada yang sedang menonton secara langsung di Facebook Istana Budaya, jangan lupa untuk dapatkan tiket anda di laman sesawang www.ilosoticket.com. Sementara masih ada. Nanti jangan beli dekat tempat-tempat yang tak sepatutnya ya. Okey, keluarkan telefon bimbit masing-masing. Inilah masanya untuk anda rakamkan momen yang cukup bersejarah ini. Baiklah, berikan senyuman yang paling manis sekali. Inilah dia individu-individu penting untuk konsert Magnum Opus M. Nasir dekad ke-5, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, thumbs up. Begitu. Baiklah, terima kasih. Dato' salam boleh? Okey. Kalau Dato' okey, kita okey. Dato' segak mempergayakan baju daripada Berhati. Sambil-sambil itu, saya ingin maklumkan bahawa Magnum Opus bukan sekadar tentang karya yang telah dicipta, ia adalah perjalanan tentang manusia, tentang muzik, tentang cerita yang masih hidup dan tentang sebuah mimpi yang belum selesai. Kami menantikan anda semua pada Sabtu 5 Disember 2026 pukul 8.30 malam di Istana Budaya untuk anda saksikan sendiri Magnum Opus M. Nasir dekad ke-5. Sambil-sambil Dato' M. Nasir tengah bergaya dengan segaknya, izinkan saya akhiri sekali lagi dengan serangkap pantun. Milik siapakah gadis ini? Milik siapa? Kita sandarkan pada kenangan. Sidang media kami sampai di sini. Terima kasih atas segala sokongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amy Nurtini. Jumpa lagi anda di sesi yang akan datang. Mana tahu boleh jumpa dekat konsert Dato' M. Nasir. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat petang. Jangan lupa sila jamu selera. Kita ada sediakan sedikit makanan dan jamuan di bilik Sri Nilam. Assalamualaikum. Siaran langsung itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Mad Grape TV.